Lawa gila tu hotel ni. Just Certain Hotel. Dia macam like hotel lama macam kat Paris. Inilah famous Gaya, Jalan Gaya. Okay, balik beli lunch. Stuck with you. Weh, panas weh. Aku macam memang tak relax lah. Tadi aku decide macam pergi Suria Mall, aku lalu daripada belakang je. Sebab aku rasa macam lagi tenang dan lebih redup. So dekat belakang hotel aku macam ni je. Tapi ni lah malam-malam ada pasar malam. Sebab tadi panas. Okay, sangat panas. Aku rasa aku dah macam tanning dah sikit. Okay, so tadi aku pergi beli lunch. Sebab aku tak nak makan lunch apa. Okay, dah berapa lagi makan pedas. Aku macam no, kita jangan makan pedas hari ni. Lalu dekat belakang tu tadi. Lepas tu dia hari pasar malam semalam tu dia macam sunyi sikit. Sikit je lah. Ada orang tapi dia macam sunyi sikit. Macam bila aku nak pintas jalan tadi, nak pergi ke Suria Mall tu, ada jalan yang macam sunyi-sunyi sikit. So memanglah ada orang macam cakap macam tak takut ke jalan tempat sunyi-sunyi lah apa. Dia macam ni, the standard safety rule untuk any country. Macam like, bro, general safety rule like anywhere kau travel, kau kena jangan lalu lorong yang sunyi. Jangan cakap dengan orang yang kau tak kenal ataupun terlalu seorang. Kita sekarang, kita live in a technology world. Like kita ada AI. Like janji kau just spend that money and ambil line bila kau pergi overseas. Dan kau tanyalah ChatGPT, kau tanya AI nak makan kat mana, jalan apa semua. Sebab aku pernah buat tu. AI help kau bagi tahu jalan lalu, apa train apa nak kena naik, turun station apa semua bagi tahu. This double chin is just not cooperating. Aku nak makan lunch. Aku letak atas meja. Letak atas meja dulu. Check lah. Macam biasa, sambil makan lunch kena tengok laptop. Kalau kata kalau pergi overseas ke apa benda, kalau option kau still boleh naik train walaupun distance tu jauh sikit compared to naik kereta. Go for train. Sebab train generally memang ramai orang, and generally tempat-tempat macam tu macam sebab ada CCTV and what not, so dia lebih guarded lah compared to kita nak jalan kosong je kan. I'm a very cheap person, so I would rather just walk to get my food than paying extra fees for delivery. That's just how I am. You know, like what? 5 ringgit for delivery? No thank you, I'll just walk. Kejap lagi aku nak pergi jumpa dengan member aku. Macam sajalah, nak pergi masuk satu kondo ni, lepas tu nak lepak dekat swimming pool, tengok sunset. This is my lunch. Uncle Bob, ni free promotion ni give you. Vida. Aku first minum Vida ni tau, salty lychee ni. Aku first minum masa tu aku dekat Kertih Aku minum ni, dia macam belahak. Dia macam like kau burp, kau macam keluar semua gas angin dalam badan kau. Aku suka. Lepas tu dia macam kurang gula tak silap aku. Ke dia zero sugar? Zero calories, zero sugar, zero calorie. Apa aku rasa aku nak vlog, aku vlog. Lepas tu jadi aku tengok lain gambar-gambar video-video ni balik. Kalau aku rasa macam nak pakai-pakai, tak nak pakai tak apa, buang. Bagi aku macam like, aku tak tahu when aku finally will have like a proper theme, title or vibe of aku punya vlog channel. So aku just have to keep going until aku actually develop my own team. This is aku punya playground. This is where I just buat-buat macam ni lah. Membebel, cakap pasal makanan. A place where you are not being scheduled, you are not being told, you are not being like in the sense of the need to control. You can just be you. Okay, so find your space, find your playground. Okay,
That was a very free mental health message by aku. Okay, find your playground. Aku dah sampai dekat swimming pool yang kawan aku ajak lepak tu. Baru sampai. Tingkat sebelah je pun. Aku ingat tinggi gila. Tapi nampak lah, dia nampak sunset semua. Okay, lepas tengok sunset dah, boleh balik lah. Tomorrow. Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Ada dekat Penang, yes, Penang, hujan! Kenapa Penang hujan? Tak best. Penang dia tak boleh hujan. Untuk orang Penang memanglah, orang Penang dia bercakap kami kenalah hujan. Kalau tak hujan hangat. Tapi tak boleh. Untuk orang yang jarang balik Penang macam aku, I from Penang by the way. Penang boy, by heart, by blood, by default, by everything. Okay, so aku balik Penang. Kalau balik Penang tu kiranya macam datang Penang ni sebab ada kerja. Tu macam datang sini macam sekali macam what? Why hujan? Kenapa hujan? Aku tadi dah plan dah. Macam okay, aku nak pergi jalan. Aku macam nak jadi turis. Aku macam nak jalan pergi. Sebab belakang ni, kat belakang sana ni, dia betul-betul dia connecting dengan Charoen Star Market. Dia hotel yang aku duduk ni, Continental Hotel ni, dia satu link dengan nak pergi Charoen Star Market, nak pergi Media, Campbell Street orang panggil tu. Semua tu benda tu is just like one line here. Aku tengah ada kerja lagi. Kena macam ni sebab aurat. So ni Continental Hotel, bilik. Okay, bilik macam ni. Okay, ni a bit of a room tour. Chaotic room tour macam ni. Tu toilet, tingkap, belakang ni almari, katil. Okay, itu je. Okay, aku minum Milo je lah. Apa weh? So, buat kerja dekat sini je. Okay, buat kerja sini. Aku suka tengok dia ni pula dekat YouTube, Quenlin Blackwell. Aku suka dia punya cara vlogging dia macam like very laid back. Dia macam dia tak banyak sangat fikir. Dia macam just like moment yang dia rasa macam oh aku nak record ni, aku tengah jalan bawa payung, tengah hujan dengan member aku. So macam dia buat macam ni. Aku suka this style of vlogging. Ni Alex Konsani. Aku suka dia lawak. Okay, nampak? Dia macam like dia record je apa dia rasa dia nak record. Ada like satu laluan kosong kat sini. Kau boleh letak bag, katil, lampu, TV. Okay, tengah tengok FIFA. Hotel ni dia macam dia hotel lama actually. Dia macam hotel yang masa zaman-zaman 60-an, 70-an Penang. Tapi dulu hotel ni macam consider hotel yang high end lah. Dia macam dia kira hotel yang best. Dia umpama like Hilton masa zaman 60-an 70-an dulu. Sebab dia bawah ni dia ada bar, dia ada live band. Lepas tu dia dekat dalam city, dekat dalam town. So basically dia memang hotel yang high end lah dulu. Tapi sekarang ni sebab banyak competition, dia pun macam tone down. Tapi okay lah, dia macam like hotel lama. Dia macam dia punya vibe tu very like cozy hotel. Semalam aku sampai Penang malam. Lepas tu kita orang pergi nasi kandar NS. Nasi kandar NS. Sebab kita orang tanya kat abang Grab ni, pukul 12 kan, semua kedai dah tutup. So dia saja lah, mula kita nak pergi Pelita. Lepas tu dia kata macam hampa try lah pergi NS nasi kandar. Sebab Pelita dah selalu kan. Dia kata KL pun banyak Pelita, ada banyak kedai Pelita. Dia kata hampa pergi lah dekat NS nasi kandar ni okey. Sebab dia sendiri pun dia punya favourite lah. Dia pun suka pergi situ. Tu aku pun pergi. Tu okey lah. Dia okay, one thing buat kedai nasi kandar ni, kalau kedai nasi kandar tu terlalu kemas, kau tahu lah dia tak sedap.
kenapa nampak semak sangat kedai-kedai nasi kandar ni. Nampak kotor. Tapi tak, sebenarnya lagi messy, lagi nampak bersepah kedai tu, lagi sedap sebenarnya. Dia dekat sebelah dengan church. Nama church tu Seventh Day Church. Google. Dia betul-betul kat sebelah church tu. Betul lah. Dah pergi makan tu semua, sedap. Kedai dia pun semak. Macam kuah semua berterabur, sayur pun berterbangan semua, tapi sedap. Alright, hopefully the day will clear up a bit, so that aku boleh jalan pergi tengok nak makan ke, nak melancong ke. Depannya laut. Jom tunjuk. Depannya laut. Dia sea view. Okay, sea view. I got the room with the sea view. Oh, ada bowling ah. Penang Bowl. Okay, tak tahu pula. Alright. So kalau nak cubalah datang tidur sini. Best je. Dia macam hotel lama. Ada orang macam layak seram ke apa benda semua kan. Tapi okey je lah. Bagi aku okey je. Dia a nice room actually. Nice hotel. Okay. I miss vlogging. Dah lama tak vlogging. Vlog Sabah pun tak habis edit lagi. Terus masuk vlog Penang. But this is good. This is productivity. Walaupun berpotong-potong-potong, tapi macam that's the whole point of vlog. That is the whole point of vlog. Ramai orang sekarang vlog, dia orang rasa macam nak kena buat cinematic Steven Spielberg ni movie. Tak. Bagi aku vlogging ni sebenarnya kau memang kena, dia macam umpama like macam kau sembang dengan kawan kau. Macam kau kalau kau travel dengan kawan, kalau kau travel mana kan, kau dah cerita kat kawan kau macam, "Weh, aku duduk hotel ni kan, Penang tengah hujan." That's the whole point of vlogging. It's not supposed to be perfect. It's not supposed to be perfect. So aku tak nak vlog aku jadi perfect pun. Aku just nak chill je. So ni Penang. Ni bilik aku. Tu Penang yang tengah hujan, aku tak faham.